Assalamualaikum dan selamat kembali bersama saya Pakcik OPG. Kali ni Pakcik nak sambung balik kita punya siri Jom Lukis. Okey, pada 2 episod je lepas Pakcik dah ajar dah korang lukis mata. Kita ada 6 jenis mata. Nak belajar tengok video lepas. Tak ada Pakcik nak ulang balik dah. Sekarang ni kita nak sambung pula. Kita nak belajar melukis muka. Okey, jadi dok ini mata kita. Jadi kita tanpa membuang masa, kita terus pergi macam mana nak lukis muka. Okay, jap. Silap. Okey. Untuk bahagian pertama melukis muka ni, Pakcik nak lukis 2 jenis muka dari bahagian hadapan. Okey, jadi kita belakang ni kita belajar nak lukis muka dari bahagian hadapan. InsyaAllah kalau tak ada apa problem, kita akan lukis 2 jenis muka dari hadapan. Okey, itu je lah. Okey, tanpa membuang masa lagi, pastikan pensel semua kertas ada kat depan. Pensel semua dah asah elok-elok. Dan kita pun jom kita melukis sama-sama. Alright, kita start. Okay, nak melukis muka, kita mula-mula start dengan lukis bulat dulu. Okay, besar-besar, jangan kecil sangat. Kita buat bentuk bulat. Buat bentuk bulat tak seelok-elok bulat ni nak yang kau boleh buat lah. Tak semesti nak bulat macam betul-betul bulat dah. Kalau macam ni ke, ni kira boleh lah ni. Walaupun tak bulat sangat, tapi boleh kalau nak betul-betul kan buat macam ni, betul-betul kan. Tak semesti nak lukis sekali bulat macam tu. Kalau jadi macam ni tak apa juga, tapi kadang-kadang tak jadi kan. Adjust sikit-sikit. Okey, biasa pensel jangan tekan kuat-kuat. Ini pun dah tersilap tekan kuat-kuat. Tak mengapa. Okay, dah lukis bentuk bulat ni. Sekarang ni mula sekali kita bahagi bulat ni pada 2. Agak-agak tengah-tengah. Buat line agak-agak. Okay, buat line straight macam ni. Okay, jangan tekan kuat-kuat sebab nanti kalau line ni kita tak padam. Kalau siapa yang ada pensel HB, ni lupa nak beritahu. Kalau siapa pada pensel HB dalam simpanan, bolehlah buat line rujukan ni guna pensel HB. Kalau tak ada, boleh guna pensel 2B. Tapi kita line tu macam biasalah, lukis pelan-pelan. Okey, dah habis itu. Dah potong 2 ni, apa nak buat? Okey, apa nak buat ialah ambil, kita bahagi 3. Bagi 3 lebih kurang. Bagi 3 lebih kurang. Okey, sekarang ambil yang dekat baris bawah ni, buat line sengit macam ni. Nampak? Sengit macam tu. Dia punya berhenti tu biar agak-agak bawah sikit je dari sini. Boleh nampak Kalau tak nampak apa, kita dekatkan lagi. Biar nampak betul-betul. Besar tu. Yang dekat-dekat kat sini. Okey. Dah sampai tarik line sengit ni macam ni. Ikut pelan-pelan kita ikut depan, kita lukis sama-sama. Dari sini kita tarik satu lagi line terus ke tengah. Agak-agak dia punya jarak nak cakap macam mana, agak-agak lah lebih dekat sini lah. Cuba tiru dulu. Dia okey. Tarik macam ni. Nanti korang dapat bentuk macam ni. Dia lebih kurang jarak 2 kali jarak ni. Ini jarak ni kita dah ambil. Buat 2 kali jarak ni. Letak line tu kat situ. Jadi korang dah dapat macam tu kan, line macam tu. Okey. Itu bahagian pertama, muka, bentuk asas muka korang dah siap. Sekarang mana nak letak hidung?
Kan line kita tanda ni, ini adalah line untuk hidung. Jadi apa kita buat? Kita padam. Kita nak lukis hidung ni, dia ada banyak cara. Ada hidung bentuk macam ni. Macam ni, ada hidung bentuk macam ni. Ada hidung macam ni je. Okey, apa kita nak lukis? Kita nak lukis hidung bentuk ini. Okey, jadi ambil ni. Kita buat bentuk V je. V, tak payah besar-besar. V macam tu lah. Nampak? Okey, dah. Okey, sekarang mana pula nak letak mata? Okey, nak letak mata. Kita buat macam ni. Nampak garis ni? Yang garis kita dah buat ni kan? Kita buat nampak garis ni. Dengan garis ni, kita buat petak macam petak macam ni. Pelan-pelan ha. Buat petak macam ni. Okey, sekarang dekat garis, dekat ambil ujung sini, ambil agak-agak sikit jarak lebih kurang macam ni. Sama lebih selagi jarak lebih kurang sini lah. Sini. Ini korang jarak sikit dari tepi. Korang nanti zoom kan betul-betul. Macam ni nanti korang boleh tengok. Kan, ambil sini jarak sikit je. Letak sini. Sini pun sama. Ambil sikit, dia pergi sikit-sikit dekat sini. Okey, bila korang dah tanda ni, korang buat satu line terus naik atas. Straight macam tu. Straight macam ni. Straight macam ni. Okey. Lepas tu kat sini, korang pergi hidung ni, ambil dia punya ni, ambil dia punya lebar hidung ni, buat satu line sama dengan lebar hidung ni. Nampak? Cakap banyak betul baris. Jadi kan sekarang korang dah ada satu petak kat sini. Okay. Apa guna petak ni? Okay, dalam petak ni, ingat kita punya apa tu? Kita punya video sebelum ni, kita lukis bentuk mata kita dulu. Dalam kes ni, kita buat bentuk bulat. Jadi lukis bulat dalam petak ni. Lukis bulat dalam petak ni. Tak sama tak apa. Jangan takut. Okey. Sekarang tengok apa ni? Allah, dah nampak semak gambar ni kan. Okey, jadi ambil sekarang, boleh ambil pemadam. Buang line ni. Line ni kita dah tak pakai dah. Line ni kita dah tak pakai dah. Kita boleh buang. Lepas tu petak ni pun kita boleh padam dah. Kita tinggalkan kita punya bentuk mata je. Kalau siapa yang pakai pensel HB dia tak ada problem sini sebab pensel HB dia terang, dia senang nak padam. Tak buang semua ni. Tak payah tinggalkan bentuk mata kita je. Ni pun buang. Okay, ni buang. Ini kita buang. Okey, kalau rasa macam lukis ni, tok rasa macam besar sangat hidung ni, boleh kecil sikit. Kecil sikit hidung ni. Okey. Okey, kita dapat tahu. Tinggal tengok. 2 biji mata. Lepas tu kita ada hidung. Mata ni kita nak ambil apa? Kita ambil design yang ini. Design nombor 1 ni. Design nombor 1 ni mudah kan? Jadi kita lukis mata design nombor 1. Macam mana? Kalau ingat, tebalkan garis ke atas. Ini pun sama. Tebalkan garis atas. Macam ni. Ya, padam sikit. Lepas tu bawah ni kita tebalkan sikit. Lepas tu kita padam mana kita tak nak. Kalau siapa yang macam ni macam mana nak buat ni, boleh rujuk balik video mata bahagian pertama. Video mata bahagian pertama dia ada ajar macam nak buat mata ni. Lepas tu kita isi kita punya mata kat sini. Ni laju sikit sebab benda ni kita dah belajar dulu. Harap-harap korang dah praktis banyak kali lah.
Okay, lepas tu kita buat kita punya mata. Ya, bulat ni, kita buat bulat ni macam ni. Kalau laju sangat, pause ya. Pause, buat dulu, lepas tu bawa play balik. Kali ni memang agak speed run sikit sebab benda ni kita dah belajar dulu. Dah dapat, nampak tak? Tu kita padam ni. Kita padam. Tak ada guna. Kepala dia buat sementara ni kita botak dulu. Okey. Dah selesai. Okay, kita padam dulu tu. Kita sebelum tu kita padam dulu juga. Okey, jadi sekarang nampak tak? Sampai tak kat sini? Tak sampai tak apa. Jangan takut. Benda ni kena praktis banyak-banyak kali. Kena buat banyak-banyak kali. Video ni kita try lukis sama-sama. Kita cuba lukis sama-sama. Okey, lepas tu kita macam ni. Okey, sekarang ni kita boleh tebalkan line sini. Cuma bila sampai kat dagu ni, bulatkan. Tadi kita buat dagu, kita petak panjang macam tu kan. Bulatkan. Ambil pensel, bulatkan. Kalau ada pemadam, ejak-ejak sikit. Padam-padam sikit, ejak-ejak sikit. Bagi nampak cantik macam ni. Dah nampak? Okey, cantik dah. Ini penyibuk bang. Jangan bang penyibuk dulu. Okay, jadi sekarang macam mana, kat mana kita nak letak mulut? Kita letak mulut antara tengah-tengah, antara dagu dengan hidung. Kita buat dia senyum macam tu. Okey. Sampai dah had tu. Okey, sampai had tu. Okey, semua dapat belah. Okay, jadi sekarang kita letak kening. Kening pun kita buat simple. Kita tak payah combine. Kita buat satu line macam ni je. Ikut ya. Satu line macam ni je. Tak sama tak apa. Tengok tak sama pun ni. Lantak lah. Kalau rasa nak sama juga, adjust. Padam, adjust lagi. Adjust pergi sama. Agak-agak sama je. Memang sebenarnya nak lukis muka dari depan ni payah. Aku ajar benda yang korang susah lah. Sebab nak lukis muka dari depan ni korang kena simetri. Kadang-kadang tak nampak sama. Kalau tengok betul-betul mata ni pun tak nampak sama kiri dan kanan. Tapi tak apa problem. No problem. Kita nak belajar. Okey, dah selesai. Bulu kening apa yang hilang? Cuba cakap. Apa yang hilang? Kita tak ada telinga dengan tengkuk. Okey, tengkuk kita ambil daripada tengah biji mata ni. Agak-agak biji mata tengah sini. Bila nampak tengah ni. Kita buat kat sini. Tengah. Tarik je satu line. Buat sementara ni. Buat line tu dia macam ni. Dia macam tu sikit. Ni pun sama. Dia macam ni. Dia macam ni sikit. Okey. Tu. Dah ada tengkuk. Okey. Tengkuk. Ada leher, tengkuk. Sekarang kita buat telinga. Telinga kita ambil line mata atas. Kita buat tarik sini. Yang ni korang tak nak lukis. Kalau korang tak nak buat line ni pun tak apa. Ni aku nak tunjuk macam guide dia ada. Tapi ada punya guide macam tu. Dia dua garis ni sama nampak. Try. Kita buat bentuk telinga. Bentuk telinga. Lepas tu kita tarik macam ni. Bentuk telinga dia macam ni. Macam tu bulat dia macam tu. Buat bentuk macam itu bentuk telinga. Jadi ambil rendah sikit dari sini. Tengok boleh ikut tak? Okey, kita ulang dengan belah sini juga. Belah sini pun kita buat. Macam ni tak ada garisan. Tapi agak-agak je lah. Agak-agak. Tak nampak. Mesti sini dengan sini. Okey. Kalau tak nampak sama, padam-padam sikit, ejak-ejak sikit. Okey. Nampak macam tu. Telinga capang lah. Capang. Okey, jadi telinga capang ni apa takkan macam ni kosong je. Okey, dalam telinga ni nanti telinga kita akan belajar detail sikit nanti masa kita lukis dari tepi. Tapi dari ke depan ni ambil je garis dalam ni, dekat dalam ni. Buat garis buat macam tu. Sama buat garis macam tu. Macam ni. Boleh buat macam tu lah. Buat garis macam tu. Macam ni. Okay. Nampak? Okay. Lepas tu kat sini.
kat sini kat sini kita buat bentuk macam ni. Itu kita punya anak telinga. Lepas tu ambil dekat sini kita buat garis macam ni. Itu lebih kurang lah. Okay, ni sekarang ni ni korang tengok ni aku adjust je lah. Korang nak buat, korang tak nak buat pun tak apa. Ni aku nak padam-padam sikit benda-benda lebih-lebih ni. Jadi dah siap kita punya muka. Boleh dapat tak bentuk macam ni? Okay. Tak boleh dapat, tak apa. Ini hidung pun besar sangat, dah rupa macam monyet. Waduh. Tak apa, kita kecil sikit hidung dia. Macam tu. Okay, tak apa. Right. Okay, saya nak adjust sikit. Hidung nampak macam okay, baru macam tu. Dah rupa macam monyet pula sebab tak ada rambut. Dah dapat dah. Okey, jadi itu buka pertama kita. Berapa minit? 16 minit. Lama juga kita lukis satu muka Okey, tak apalah sebab takut pakcik tak nak buat video ni panjang-panjang. Pakcik berhenti kat sini dulu. Nanti next punya video kita ambil muka yang sama, tapi kita buat macam mana kalau nak muka ni mata macam ni, kita nak buat muka daripada belah tepi. Jadi pakcik sarankan kalau korang lukis dalam buku ke atau kertas ke, ataupun korang beli buku lukis ataupun sketchpad, simpan lukisan ni. Sebab nanti mungkin pada masa akan datang kita akan pakai gambar yang sama untuk kita nak belajar lukis rambut. Jadi simpan elok-elok gambar ni dulu. Nanti bila sampai kita nak lukis rambut, kita buat pakailah gambar yang sama. Dah senang, tak payah kita lukis muka balik. Okey, jadi lampak gayanya kat sini lah pakcik berhenti dulu. Okey, terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi pada video seterusnya. Kita akan melukis muka dari belah tepi pula. Okey, kalau ada soalan boleh tulis kat komen tu. Dan sehingga kita berjumpa di video akan datang, kita lukis sama-sama lagi. Okey, bye.